Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan guru yang saya hormati serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat berkumpul pada hari yang bererti ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato yang bertajuk Kesihatan Cermin Kehidupan. Hadirin yang dihormati sekalian, pernahkah kita terfikir apakah makna sebenar kesihatan? Kesihatan bukan sekadar ketiadaan penyakit. Kesihatan merangkumi kesejahteraan fizikal, mental dan emosi. Bayangkan sehebat manapun seseorang itu, jika dia tidak sihat, tiada maknanya kekayaan, kepandaian ataupun kehebatan yang dimiliki. Justru, kesihatan perlu diberi keutamaan dalam kehidupan seharian. Rakan-rakan sekalian, dalam era teknologi dan makanan segera ini, kita semakin leka. Kita lebih suka bermain gadget daripada bersukan. Kita lebih cenderung makan makanan ringan daripada buah-buahan. Akibatnya, obesiti di kalangan remaja meningkat. Penyakit seperti diabetes, darah tinggi kini bukan lagi penyakit orang dewasa, tetapi turut menyerang golongan muda. Maka, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, amalkan pemakanan seimbang. Kita digalakkan makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kurangkan makanan bergula dan berminyak. Ingatlah, kita adalah apa yang kita makan. Kedua, bersenam secara berkala. Bersenam bukan sahaja menyihatkan badan, tetapi juga mencerdaskan minda. Tak perlu ke gym atau keluar rumah. Cukup sekadar berjoging di sekitar taman atau melakukan aktiviti ringan di rumah selama 30 minit sehari. Akhir sekali, kita hendaklah menjaga kesihatan mental, tekanan belajar, masalah peribadi dan pengaruh media sosial boleh menjejaskan emosi kita. Maka, luahkan masalah kepada orang yang dipercayai. Dapatkan rehat yang cukup dan hindari perkara yang boleh menyebabkan stres. Hadirin yang dikasihi sekalian, kesihatan adalah anugerah. Tanpa kesihatan, segala impian kita hanya tinggal angan-angan. Oleh itu, marilah kita sama-sama berubah. Mula dari sekarang, amalkan gaya hidup sihat agar kita dapat menjalani kehidupan yang lebih cergas, ceria dan bermakna. Saya akhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Makan ulam di daun selasih, tubuh segar hati pun bersih. Jaga kesihatan, janganlah alpa. Hidup bahagia sepanjang usia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan semoga kita semua kekal sihat sentiasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.